Cik Lokos, Apa? Sensor nak pergi mana? Dah, kau ajak aku pergi buka puasa hari ni. Kat Lakin Junction kau ajak aku. Ada apa dekat Langit Junction? Sekarang ni, dekat Lakin Junction, Manisa, ada satu event space yang buat buffet Ramadan. Ni, nampak ni? Orchid Event Space. Nampak? Ini satu-satunya yang buat buffet Ramadan dekat Lakin Junction. Kita tengok kat atas lah. Dekat empat. Kalau bulan puasa, menu apa yang kau paling nanti-nanti nak makan? Saya suka kambing panggang. Kambing panggang pula. Sebab selalunya buffet tak banyak yang ada kambing. Tapi kali ni ada kambing? Ada. Okey, ada kambing? Ada. Kena try ni. Cik Melissa, sekarang ni kita dah berada dekat tingkat 4. Wah, cantiknya Cik Lokos. Sekejap, bergambarlah dulu kat sini kalau Jepun kau ni. Alah, saya dah excited sangat dah. Makan dulu lah. Ish. Ini baru betul Manisa, tempat buffet Ramadan yang cantik macam ni, kau tengok sendiri. Oh, macam ni boleh buat berapa orang ni Manisa? Macam ni boleh muat 350 orang Cik Lokos. 350 orang. Ada tempat live band tu. Ini adalah tempat live band yang akan dimainkan sewaktu anda semua sedang berbuka puasa. Kau paling suka lagu apa Manisa? Saya suka Fantasia Bulan Madu. Macam mana bunyi dia? Demi cintaku padamu. Tepi sikit. Kenapa nak tutup? Yelah, sebelah sini yang mana yang nak buat private maksudnya untuk company private yang nak buat buka puasa boleh satu tempat. Wow. Tapi kalau tak nak private, kita boleh open saja dengan yang sini. Open public. Jadinya yang ni dia boleh pisah. Sebelah ni Manisa boleh muat 300, sini boleh muat 300. Macam. Mantap. Memang cun. Ini surau lelaki, surau wanita, yang sebelah sana adalah toilet. Sini complete lah dia punya facility dia. Manisa. Yes. Kau sini. Sekejap lah. Buat apa lagi dia ni? Kita nak tunjukkan makanan apa yang Orchid hari ni bawakan. Apa makanan yang ada di antaranya? Okey, di antaranya yang paling saya suka Cik Lokos, mestilah daging masak lemak. Ini one of the best tadi saya dah makan, memang sedap. Memang sedap. Okey, lepas tu lemak. kita bukan masak lemak je, kita ada masak kicap juga. And then Dan dekat lagi sini satu menu paling best. udang buttermilk. Oh, ini udang buttermilk dia. Lagi apa lagi yang best? Kambing panggang. Pun dah habis, nampak tak betapa licin dan sedap. Pun dah habis. Makanan tradisional kampung still ada. Betul. Ni, sayur pecel. Ini one of my favorite lah. One of your favorite Bukan ni je Cik Lokos. Ni tengok. Aduh, Sambal tempe. Sambal tempe. Ni orang lama ni. Lagi satu Manisa, saya nak bagi tahu. Orchid Event Space dia bukan sekadar buat buffet je. Habis? Dia pun di antara event space yang buat all for all. Maksudnya nak buat apa-apa Melayu pun boleh je. Habis kalau contoh Indian ke ataupun Chinese? No problem. Semua boleh, semua cover. Semuanya dekat Orchid Event Space. Sebab ini ada di antara satu tempat yang menarik untuk dekat orang-orang Johor Bahru. Kau nampak sendiri kan package dia macam mana kan? Yang paling best, kau bawa 10 orang, kau dapat 1 orang percuma. Untuk orang yang ke-11. Yes. Dan ini adalah dekat Lakin Junction Mall. Kat sini sampai raya. Start video ni keluar sampai raya. Jadi korang boleh book terus dekat Orchid Event Space. Jangan